Jalal Saidina Muhammad. Jalal Saidina Muhammad. Salam Jumaat guys. Hari Jumaat bersamaan berapa bulan? 12 hari bulan 12 hari bulan 6 2026. Kita akan pergi ke Russia. So korang stay tune. Saya bersama Abang Fitri dan juga Jason. So inilah kita punya 2026 edition. Guys, kami tak naik kereta guys, kami naik bas. Kami pergi mana guys? Stay tune. Gimana? Adalah, tunggu lah. Mana punya review ni. Takkan naik bas tu, naik apa tu? Itulah kata hari kali ni X-Series punya trip lain daripada yang lain. Oh, Jadi korang kena tengok. tengok ah. Wajib lah. Wajib tengok episod ni. Sas. Awak di mana? Tak payahlah rakam. Bang, kita kat mana ni? Kenapa saya macam nampak tulisan KLIA? Sebab tu lah trip kali ni dia memang orang kata trip yang lain pada yang lain. Dan sekarang kita atas bas. Lepas ni kita tak tahu nak naik apa. Mungkin kata kita naik private jet ke. Lepas tu lepas pada private jet, adakah kita naik cruise ke? Lepas cruise apa lagi? Jadi trip ni memang kena tengok sampai habis. Sebab orang kata apa, trip yang lain daripada yang lain. Dan trip ini juga adalah trip kali pertama Mus sampai ke KLIA tau. Airport KLIA ni dia tak pernah sampai seumur hidup dia. Dan dia tak pernah naik kapal terbang seumur hidup dia. Inilah kali pertama. So Mus, Mus, tahniah. Are you ready? Dia gayat. Tak kira Sagi kita bagi dia duduk tepi tingkap. Nanti kita tengok apa cerita Mus ni. Dia excited tak excited? Tengok. Dia tak pernah masuk dekat airport tau. So dia ingat airport dia tu bukan kata tak pernah sampai airport satu. Dia tak pernah sampai dalam airport pun dia tak tahu. Dia tak pernah masuk. So dia tak tahu dalam airport tu apa, dalam tu ada apa. Sebab apa dia kata, semalam borak dengan dia. Dia kata, bang, awal ni kita sampai, kita nak buat apa kat airport? Bosan ni kan. Pisang lah. Pisang lah. Dia tak tahu dalam airport ni dah macam rumah. Nanti kita tengok gelagat dia bersama. Tengok dia dah pegang telefon dah. Dia dah rekod dah. Nampak dia seronok tu. Dia seronok tu. Alhamdulillah lah. Tahniah lah Mus. Berjaya lah naik kapal terbang. Moh kita Zas. Dia baru. Dia baru no. Bukan mu kita. Amari. Kereta kita nak pergi Russia. Kita nak pergi mana? Kita Russia lah. Tengoklah beg Malusi. Kita pun nak pergi Itali. Itali ya? Kemai kemai. Siau lah. Saya nak kapal terbang siau. Mereka ni duduk dalam bangunan pun pakai spek gelap pasal apa? Tu lah. Saya kan G-Dragon. Time ni lah kena ni. Dia nervous. Tu. Amari. Macam mana? Zas. Bang, kita nak ke mana bang? Abang pilih. So korang pilih. Korang Tolong pilih. komen. Ke mana? Kita nak pergi mana? Tolong komen. Komen masalah kita dah pergi dah sat lagi. Aduh. Tolong komen. Mu nak pergi mana? Pilih lah. Ini semua domestik. Dia dah pandai domestik. Nampak? Tu ada tulis atas tu. Betul? Itu tempat check in bag. Bermaknanya sekejap lagi kan kita akan letak beg kita dulu. Okay, insyaAllah seperti biasa kita check in bag dulu. So after that baru kita cari makan. Lapar bang. Ada mi dekat ni dekat apa? Kat Central. Nak makan apa? Jom kita jalan sana. Tu kita tengok. Apa nak makan mana?
Mana-mana. Afan, Afan rasa kat mana? Saya dah lupa dah kedai-kedai dalam ni. Oh, tak apa. Jalannya. Oh, itu jalan je. Okey, jom. Rasa mana yang kena, Ha. kita singgah. Jom. Apa dah benda yang kita nak. Smoking room? Smoking kat luar. Tak apa, kita cari. Powerbank semua ada Ada. Jom. Selalu kalau dalam drama kan orang nak gerak, dia bye bye. Faham tak? Kan ada selalu dalam shot drama ni lah tempat shot dia. So bermakna yang konon-konon dia nak pergi terbang, family dia duduk kat sini. Macam ni lah rupa dia. So nanti kalau aku tak pergi hang turun dengan bakal bini hang nanti aku bye-bye lah. Bye-bye honeymoon. Bye-bye. Lepas tu kat sana hang nampak tak tu tempat custom. Macam mana kita Malaysia kita cop pasport, betul? Immigration, sorry. So kalau kata kita pakai digital, belah sana ada digital. Yang ni masih pakai orang lagi. Dia dekat sana digital. Maknanya hang masuk sendiri dia buat je. Letak tadi dia scan je. Muka hang apa semua keluar. Lepas tu hang terus boleh jalan. So belah sana ada lagi tempat yang macam mall-mall juga. Ada shopping mall macam tu lah. Tapi kalau kat sini hang akan nampak apa? Nampak ramai-ramai orang-orang yang kerja-kerja kat airport ni. Macam tu. Okey. Sorry Fan, tangan kiri tengok. Takat kamu kat sini. Macam tu. Kat sini. Gila lah. Ada mi. Kita ada peserta daripada Uganda. Adami, Mr. President. Kat Central. Sebab hari tu naik Haji Boy ajar naik. Senang sampai lift bawah terus naik atas. Sampai dah. Lagi tak payah pening kepala. Lagi Tak payah nak parking kereta ke apa benda ke. Tengok bawa kereta parking. Betul, mahal. Lalu pergi Jakarta 3 hari. 100. 30. Kereta saja satu tu. Baik naik train. Sedap mu. Kalau tak ada mesin, dia masih sikit. So, dah ready nak naik kapal terbang? Apakah perasaan anda? Setakat ni masih normal lah. Normal. Alah, macam sunat je. Rasa je. Mula-mula takut. Budak ni ada ubat bius okey. Ayah, anak baru sunat. Oh, patut. Pergi sekolah kan. Anak baru sunat. Patut ayah hari tu dia cakap anak dia sunat kat saya. Saya lupa. Ya Allah. Andai ada perumpamaan sunat tu. Macam tu lah Mus. Tapi sekejap kan bila enjin dia nak start nak take off, dia mesti panik kan. Dia punya force tu. Kan mula-mula dia nak naik tu dia macam Walau macam mana pun tak nak saya dah sampai sini lah. Dia naik dengan turun je yang takut. Tapi saya naik saya suka, turun saya gayat. Kita tak tahu pun siapa driver kita. Tapi kita naik. Sama macam naik bas. Macam sunat. Tak, masalahnya dia pun ada ni. Teruk dia ni. Han nak cari barang apa? Han motor pun sendiri. Han nak cari barang apa? Dari dulu sembang berembo sampai sudah tak ada pun. Cerai lah hang. Lepas tu malam-malam hantar gambar Harley Davidson. Pasal apa hang nak pakai Harley yang nak buang duit tu? Saya marah lah dia kan. Tapi cakap apalah bang, motor T-Max pun tak manfaat. Dia hantar video Shanas invite siapa-siapa pakai Harley model-model ni sekian-sekian boleh join the ride. Kita nak join Shanas, dia kata macam tu. Tai betul je. Panas je aku dengar kan. Macam ni, macam sunat tadi. Kita kalau buat sesuatu lah, kita nak macam ni, nak macam ni. Tak, tapi ni betul dah Mi. Saya rasa makin lama makin dekat benda tu lah. Ya, tak ada apa. Weh, aku takut weh. Aku pula jadi risau tengok dia ni. Jangan relax lah. Relax je. Bukan dah syok, kita kacau.
Jangan, dia ni penakut lain macam dah Mi. Jangan jerit. Anjerit. Anjerit siap ang. Tak rasa tak? Faham tak? Masa tu makin lama makin dekat. Macam orang nak tahu hukuman gantung. Masa dia makin itu yang saya rasa. Sebab tak pernah rasa macam mana rasa. Macam mana rasa. Allah jaga, insya-Allah Allah jaga. Ha? Hari ni hari Jumaat. Ha. Tu bukan MS5 tu. Felady. Apalah Felady, tak kenal. So, kita akan memasuki sana. Pertama kali bang. Ya Allah. Jom. Sini ke sana? Sana. Kan? Sebab dia jalan cerita, kita tengok dia ni kelakar ni, muka dah ketat dah ni. Okey je. Okey eh. Ya. Janganlah. Ni tengah okey kan? So kita naik ni dulu nak. Kita naik kereta api, saja-saja nak buang masa. Ya. Dia kan gaya. Pergi belah sana. Pergi gate yang belah-belah ujung. Nak duduk depan sekali. Jom. Bagi dia rasa. Dah naik apa bang? Kita naik bullet train. So kita dah sampai di Tokyo. So sekarang kita nak ke Osaka. Osaka. Lepas pergi Osaka? Tengok next video. Oh, next video. Dahsyat. Macam kita pergi main kat Chiang Mai tau. Mampu ya. Apa ni dia ajak saya travel lah tu ni. Nanya lah saya. Manalah ada model. Aduh. Air macam dah punya lakonan tu. Hidup tu. Playing tourist. Ha? Dah. Buat tahu lagi sesat lagi. Ha? Kalau abang tak pergi, saya tengok abang tengok saya kan balik lah. Aduh ya Allah. Best tak Mus? Dia dekat ni KLIA. Hang bayangkan bila hang sampai dekat airport Dubai, airport Saudi, airport Dubai, airport Saudi ni airport yang kau-kau. So cakap dia jadi macam Dekat dalam airport tu dia naik tu. Yang mana? Sideway punya tu. Mana ada jalan. Tak ada. Dia punya ni security semua naik tu. Kalau dekat Dubai Lamborghini. Lepas tu kalau kat Malaysia? Malaysia tu bagi tu. Betul lah, memang bagi. Betul lah. Kat Malaysia ni bagi. Apa? Cari apa? Sekarang aku apa? Kita jamak dulu ke apa? Tak sempat ke apa? Tak sempat kan? Kita 2.5. Satu dah kena masuk lah. Oh, cinematic. Kita gate berapa ni? 10 ujung sekali. Ada lagi toilet di depan kan? Cik bang, berapa lama kita nak kena sidai dekat sini? Tak lama lah. Sejam lah. So normal lah. Like kejam awal. Okay, lepas tu? Lepas
tu tunggu dia panggil je kita pergi lah. Tapi sekarang ni penonton kata kita nak pergi mana? Yang tu kena tunggu sampai dekat airport. Next airport lah. Oh. Mana boleh review sekarang. Oh. Sebab kita ni main terjah lah ni. Kerja ha. Tu. Abang mastermind tu. Sifu. Kasut pun menggambarkan dia ada seorang running man. Ya. Dah tak ada rasa lelah letih dah. Tengok steady lah dia. Memang betul-betul macet dah dia ni. Jazel. Macam mana? Macam mana apa? Apa perasaan anda untuk setakat ni? Yang daripada mula hang sampai port, yang hang persepsi hang yang sebelum hang punya persepsi sebelum hang sampai port yang mula-mula macam semalam kata, bang, apa kita nak buat kat airport ni? Takkan kita nak lepak airport lama betul lebam ni. Macam tu. So apa persepsi hang bila hang dah tengok airport yang sekarang? Yalah, saya sampai pintu depan airport je sebelum ni. Airport Sultan Azlan Shah Perak tu. Aku pun tertipu juga sebab hang cakap hang dah pernah sampai semalam. Rupanya hang tak habiskan ayat. Airport Perak sahaja. Itu pun pintu depan je. Pintu depan. So hang tak tahu dalam tu ada apa. So hang ingat airport sini macam Aman Jaya juga Pisang dia nunggu kan. Dia ingat airport macam stesen bas Ipoh tu. Apa nak buat? Nunggu menu kan. Lepas tu? So bila hang dah sampai sini, hang masuk tadi? Bila ini apa macam abang cakap kan. Ini KLA beza lah apa tu. Masuk-masuk. Benda yang baru. Cop, itulah beg kita dia akan naik mendatang tu. Dia pergi susun dalam kapal terbang beg-beg kita. Ni yang tarik ni nampak ni. Ni dia tarik ni. Ni kargo dia ni yang kereta kecil ni. Tu tempat dia. Okey, sama balik. Lepas tu bila hang masuk tadi, hang masuk? Dah masuk airport. Rupanya macam-macam ada. Selesa, sejuk. Kedai makan ada apa semua ada. Mata kita pun dimanjakan dengan benda-benda yang tak boring. Benda apa yang tak boring tu? Ikut hal masing-masing lah. Macam faham je. Okey, betul? Lepas tu benda yang tak pernah saya try yang macam tempat jalan ni apa semua. Ni macam ni escalator ni. Okey, betul? Dengan apa tu? Aerotrain. Tu yang kereta api yang nak pergi ke belah sana tu. Lebih jauh tu. Banyak benda baru. Selama ni tengok parking bus ni nampak ni parking. Lepas tu hang nampak kereta pelik-pelik buat lori tu, lori tarik tayar tu. Ni lah airport. Betapa naifnya move ni. Ya Allah, Tuhan aku. Hebat Allah SWT. Saya tak pernah ada kawan macam dia. Inilah first time. Allah izin kan. Tapi saya teruja bila dia tu excited. Mana banyak gila. So itulah alhamdulillah. Dia teruja tu buatkan kita rasa ya Allah. Macam ni lah aku dulu mula-mula kan. Tapi kita benda tu kita dah buat lama kan. So, bila kita tengok dia ni macam bersyukur lah tengok dia rasa seronok je ni. So sekejap lagi kita akan naik kapal terbang tu MAS. Nanti akan lalu jambatan tu. Masuk dah sampai dalam tu. Banyak ni nak buang ni. Dia dah panik. Dia dah panik. Janganlah panik. Hang jangan jerit dalam kapal terbang mu. Hang jerit mampus aku weh. Hang tolonglah, janganlah buat benda tu. Kalau hang nak jerit kan macam ni. Serius sangat ni. Tak, sekarang ni kita nak ke mana? Kita surau. Kita dah jalan lah ni. Buat apa nak jalan kaki? Cari surau. Kita nak cari surau dulu dah. Surau dah jumpa dah. Cuma nak ke surau. Nak ke surau lah. Sebab kita apa? Kita nak naik kapal terbang ni biar kita selesai solat apa semua. Dan baru kita bergerak. Nanti nak cari apa semua kan. Betul, susah tempat orang kan. So biar kita selesai kat negara kita sendiri. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pandai takut. Tapi memang betul apa kalau sembang macam tu lah.
Oh, dahsyat dia dahsyat. Yang dia semua negara tu aku cakap Afan. You Afan, you boleh duduk satu dunia Afan. Mana-mana pun boleh hidup oh. Oh gila lah. Cik, muka serius tak payah. Nak ambil wuduk je pun tak payah nak buat muka serius macam nak berlakon cerita drama pukul 12 tengah malam. Stesen bas dulu. Kapet pun tak ada. Buat lebih kemas sikit. Tapi dari dulu gitu. Lama bang dulu. Lepas tu kat kita tengok ni surau dia cantik. Allah bagi cantik. Alhamdulillah. Kat kapet semua kan. Aircon sejuk. Baru nak cakap. Terakhir untuk penumpang-penumpang Venture Air pesawat VJ826, pesawat VJ826 So, view dia pun, ke Ho Chi Minh. Kita semua penumpang dipersilakan ke balai pelepas pintu C12, pintu C12 untuk penerbangan segera. Okay, Alhamdulillah kita dah settle semua. Kita dah solat semua. So sekarang kita nak pergi balik kita punya pintu. Dan kita naik kapal terbang insyaAllah. Semoga Allah permudahkan perjalanan kita untuk sampai ke destinasi. Kita nak ke mana? Stay tune. Stay tune. Stay tune. Hafan betul businessman lah. 24/7 with telephone only, you know. You? What are you doing? Nothing. Balok. I'm kuli. Kuli. Same as Driver, me driver. lah. Same. See, I kuli, I record you juga, you boss. I punya muka pun tak ada. Sebab bila ada kenderaan baru I bekerja. Oh. So sekarang tak ada kenderaan. Oh. Cuti lah. Tu ni kenderaan yang nak ni you tak nak bawa? Tak bawa ni. Mana kita punya pintu depan ni kan? Depan tu satu ni. Saya selalu bawa yang private. Private? Private jet? Yes. Yang Catat khas tu. Hello. Kita akan menaiki kapal terbang. Mus, are you ready? My brother? Oh, sorry Mus. Mana? Satu bateri dulu. Tengok. Sama bang. Anda sudah ingin terbang. Janganlah cakap. Ya. Elok lah. Aku buat video. Tadi saya dah elok dah. Kenapa buat video? Aku buat video. Bila aku cakap betul saya fikir balik. Aku dah buat video. Saya nak buat video. Nak chewing gum lah? Huh. Chewing gum. Boleh? Okay. So saya tak nak cakap apa-apa. Kau dia cakap ni. Dia mau. Kru. Hui, Mus, anda nampak ngangang kepak tu. Itulah kepak. Fan. Terima kasih Fan bagi dia dekat kepak Fan. Bagi dia merasa tengok kepak tu bergerak-gerak. Nak kepak sini boleh. Okey. Belum lagi, sabar. Dia belum tarik enjin lagi, tunggu je kita on enjin dia dengar. Okey bang. Okay. Dia melentung-melentung macam tu tak jadi masalah. Normal.
layar dia kan kecil. Hang duduk dalam besi kan, tahu tak? Hang rasalah besi tu. Standby ni, dia nak masuk lane dah, Mus. Sekejap, mana? Belum lagi. Sekejap, ni racing line dah ni. Kalau malam dia berlampu teng penuh ni dekat dalam ni. Kalau besar tu Emerald tu. Ada? Dua tingkat. Tu, mana? Maksudnya dua tingkat. Tak ada, setingkat je. Kargo dia. Tapi tengok juga, ada juga kapal terbang 2 tingkat. Tapi tu setingkat je tu. Kosong tu. 2 tingkat. Airbus tu, Airbus. Okay, Mus. Dia dah masuk ni. Standby dia nak tarik ni. Hang ni lah, standby lah. Camera. Wait. Sabar dia belum lepas. Dalam ngobonggoi. Jangan panik. Jalan manjui. Lorong mana? Lorong ni kot. Lorong 2 ni kot. Are you ready, Mus? Ada kat sini. Ready eh? Okay. Standby eh. Bismillahirrahmanirrahim. Puff. Okay. Tahu naik ya. Ready ya. Dah terbang. Alhamdulillah. Rekod lah apa-apa. Enjoy your meal. Makan tengah kapal terbang. Orang manja je makan tengah kapal terbang. Main gila. Buka lah tengok ayam tu. Sedap tak sedap? Tengok. Okay, angkat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Oh, dah. Bau. Padu. Sedap bau. Aku makan lepas.
time masuk KLIA. First time kau nampak amat Malaysia. Step tu semua lalui lah. Lalui dah faham lah. Tak panik lah. Ada satu step lagi, landing. Landing je. Lepas tu dia makan. Sekarang tengah makan dia. Aku yang landing. Momen. Yang landing aku gaya sikit. Sebab tayar dia kecil. Dia nak touch tu. Aku rasa gaya. Kan? Naik tak belakang. Awal sikit solo je. Solo pula hang. Sejak bila jadi solo? Tengok sikit. Solo Mio. Cik dah bulat dah, cik dah tak ada rambut. Teruk lah. Fikir banyak kan. Banyak fikir. Solo Mio. Baju bila nak release. Gelap. With a temperature of 33 degrees Celsius, to expect to land at 3:30 p.m. this evening. On behalf of Malaysia Airlines, I would like to tell you with this membership flight scheme in Ho Chi Minh or Oslo will take you. Thank you. Dia masuk dalam ni, dia masuk dalam awan ni. Yeah, cabin 4 arrival. Weh, tak nampak pun. Ketinggian macam ni, ultraviolet punya cahaya matahari. Sekejap je hitam. Hujan. Kan? Dia nampak lah hujan tapi tak nampak hujan, dia belum lah hujan. Dia lalu lah. Lawan best. Bayangkan berkilat kau kepak dia ni. Punya dah pantulan tu. Dah tak hujan dah. Crew to your briefing station. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, terima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysian Hospitality kali.